5 individu diserang 2 ekor anjing jenis Rottweiler yang meloloskan diri dari rumah pemiliknya di Taman Desa Bidara, Kuala Kedah, Baling, Kedah semalam. Memetik laporan berita harian, 3 cedera termasuk seorang wanita warga emas parah apabila diserang dalam kejadian bermula jam 4.30 pagi dengan wanita warga emas itu menjadi mangsa pertama. Wanita terbabit mengalami kecederaan serius apabila bahagian belakang kepalanya terkoyak di kokak 2 anjing tersebut dan terpaksa menjalani pembedahan di Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani. Manakala seorang lelaki wanita tempatan dan 2 lelaki tempatan dan seorang pensyarah berusia 28 tahun dari Mesir turut cedera dan dirawat di hospital yang sama. Menurut sumber, pensyarah yang mengajar di Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah sedang berjalan menuju ke surau Taman Desa Bidara untuk menunaikan solat subuh ketika dia diserang oleh anjing-anjing terbabit. Anjing-anjing itu kemudian menyerang 3 lagi mangsa di lokasi berbeza dalam kejiranan itu sepanjang tempoh 2 jam. Sementara itu, Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterina Kedah, Dr. Syahrul Akbar Talib berkata, anjing-anjing itu diperiksa jika ada tanda jangkitan rabies.